Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton setia TV Al-Hijrah. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama saya Anis Nadirah Abu Bakar dalam rancangan Muhakat Suluh bagi episod yang ke-6. Dan menariknya episod kali ini kami bawakan tajuk kepada anda yang cukup menarik, iaitu Kasih Jangan Hilang, Sinar Masih Ada. Baiklah para penonton, anak adalah merupakan amanah dan anugerah yang sangat berharga, kurniaan dari Ilahi untuk dipelihara, dijaga dan dididik dengan sebaik-baiknya. Menerusi kehadiran anak-anak ini mengajar kita erti makna sebenar sabar tanpa batas, ketulusan tanpa tendensi. Namun apabila berlakunya sesuatu perceraian, biasanya anak-anak inilah yang akan menjadi rebutan antara ibu dan ayah. Dan menerusi episod kali ini, marilah sama-sama kita saksikan simulasi majlis suluh yang berlangsung di Mahkamah Syariah bagi kes tuntutan hak jagaan anak dan juga nafkah anak. Untuk itu, marilah sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey. Ada apa saya boleh bantu? Okey, saya Jainah Jainal. Saya sebelum ni minggu lepas saya dah ada mohon untuk hak penjagaan anak dan saya dah isikan borang. Boleh Puan tolong saya cek dulu borang Puan ya. Boleh Puan, terima kasih. Okey, borang Puan ni dah lengkap. So, kita boleh daftar hari inilah. Saya akan daftar dulu kes Puan. Nanti kes Puan ni kita akan masukkan dalam majlis suluh terlebih dahulu ya. Apa majlis suluh tu ya Puan? Minta majlis maaf. suluh ni Puan dengan bekas suami Puan akan berbincang dan ada seorang pegawai suluh. Kalau dapat persetujuan pihak-pihak, nanti kita akan endorse depan hakim pada hari yang sama. Tak perlu terus ke mahkamah ya Puan? Tak, kita kena lalui majlis suluh dulu. Terima kasih Puan. Okey, ni untuk notis suluh. Kita dah letak tarikh di sini. Nanti Puan hadir pada tarikh yang telah ditetapkan. Tempat dan masa pun kita dah maklumkan. So yang bagi kes suluh ni kita ada bayaran sebanyak RM58. Puan boleh bayar di kaunter sebelah. Okey. Itu saja. Alright, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Jonathan Sepen Abdullah Saya? Saya Daniel dari Mahkamah Syariah KK. Okey. Kita dah hantar satu surat notis Apa notis lagi? suluh. Apa lagi dia mau ini? Ya. Ni daripada bekas isteri. Notis tuntutan suluh untuk Encik Jonathan hadir pada tarikh yang dimaksudkanlah dalam surat ni. Jadi saya minta Encik Jonathan tanda tangan boleh? Mesti mau kena sign ke ini? Mesti bah. Untuk maksudnya bukti saya hantar surat ni hari ni. Ba. Okey. Minta sign di sini. Okey, terima kasih Jonathan. Okey, ini salinan ya. Okey. Terima kasih. Minta maaf ganggu. Dah bah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan, Puan, selamat datang ke sesi suluh pada hari ini. Sebelum tu boleh saya tengokkan IC Tuan dan Puan? Okey, ini saya. IC saya, Pak. IC saya, Pak. Okey, Encik Jonathan dan Puan
Jainal. Ya, saya. Okey. Terima kasih Puan. Kita mulakan sesi suluh kita pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sebelum kita mulakan saya kenalkan diri dulu. Nama saya Nur Syafiq Sulaiman. Saya pegawai suluh ataupun perantara yang cuba untuk mencari jalan penyelesaian berkenaan dengan tuntutan pihak plaintiff dan juga dependent pada hari inilah. Okey. Dalam sesi suluh ni tiada rakaman yang boleh dibuat. Okey, tiada rakaman yang boleh dibuat dan telefon saya minta tuan dan puan silent. Okey. So, bila saya tengok dalam kes ini ada tuntutan yang difailkan oleh pihak plaintiff lah, okey, iaitu tuntutan hak jagaan anak. Ya, betul. Untuk dua orang anak, iaitu anak lelaki dan anak perempuan berusia 7 dan 6 tahun. Ya, betul Puan. Okey. Sekiranya ada penyelesaian dalam kes suluh ini, so pihak-pihak kita boleh buat endorsement lah di hadapan hakim. Dalam kes Saya cakap dulu Tuan. okey. Puan. Ya, puan. Untuk ni Boleh. yang saya menuntut ini yang untuk sebab pihak sekolah terlalu mendesak untuk hak perintah mahkamah untuk penjagaan anak-anak. Okey, saya faham. So maksudnya puan menuntut hak jagaan anak kekal ini disebabkan sekolah perlukan rekod penjaga setelah berlaku perceraian lah. Okey, tapi sebelum tu bukan kau yang jaga tu budak, mama kau yang jaga kan? Sudahlah kau. okey, saya faham. Jangan masuk campur. Kita sudah bercerai bah. Ya, saya faham puan. Okey, puan sabar sebentar. Saya bagi tahu dulu berkenaan dengan peraturan lah. Okey, dalam sesi suluh ini. Dalam sesi suluh ini, saya akan bagi pihak-pihak bercakap lah. Pihak plaintiff dan defendant akan bercakap dan bagi ruang seluas-luasnya untuk bercakap lah. Okey, apabila satu lagi bercakap, pihak satu lagi kalau boleh kita silent ataupun diamlah. Okey. Ya, saya faham. Baik, Puan. Faham kan? Ya. Okey. Tapi kalau terjadi ketidakselesaan di antara pihak plaintiff dan defendant, kita boleh minta caucus ataupun sesi berasingan di antara plaintiff dan defendant. Okey. So, saya minta izin dalam kes ini, saya minta pihak plaintiff terlebih dahulu untuk bercakaplah. Okey, defendant boleh kan? Boleh, Okey, Puan. Boleh puan maklumkan mahkamah. Tadi puan maklumkan dengan mahkamah sebentar tadi, sesi suluh, puan mahukan hak jagaan anak ini sebabkan sekolah mahu. Okey, boleh puan teruskan. Kenapa puan menuntut hak jagaan anak kekal? Ya, terima kasih ya Puan. Saya punya anak 2 orang sepasang, seorang 7 tahun dan 6 tahun depan. Jadinya sekolah minta sebab kami sudah bercerai, jadi mohon hak penjagaan perintah mahkamah untuk pengurusan sekolah anak-anak. Jadi lebih mudah sebab saya juga bekerja, menyara juga ibu saya dengan adik-adik saya. Jadi ia untuk memudahkan pengurusan saya lah seharian. Sebab maksudnya untuk memudahkan urusan puan dan juga urusan sekolah anak-anak. Okey, macam pihak defendant puan, tuan bersetuju dengan tuntutan pihak plaintiff untuk mendapatkan hak jagaan anak kekal dalam kes ni? Saya sama sekali tidak bersetuju, Puan. Okey, kenapa tuan? Dia tak layak pun jaga tu budak-budak. Sebelum ni kami bercerai pun sebab kedapatan dia berkawan sama lelaki lain, bah. Sudahlah kau. Kau juga ada kaki mabuk. Kau juga mabuk. Beginilah, Puan. Perempuan. Kalau mau bincang, inilah jadi dia. Kalau begini, Puan, Kita sudah bercerai. Usah diungkit-ungkit lagi. Okey, pihak plaintiff, pihak defendant, saya faham apa yang berlaku konflik dalaman di antara tuan dan puan. Macam saya cakap tadi, kalau kita tidak boleh duduk bersama pada hari ini sebab tujuan kita adalah untuk fokus pada masa depan anak-anak. Apa yang berlaku di antara kamu adalah relation di antara kamu lah. So, tujuan kita adalah fokus untuk penyelesaian hak jagaan anak terlebih dahulu lah, untuk masa depan pendidikan diorang. So, kalau dalam keadaan hangat begini, mungkin kita boleh buat caucus plaintiff dan defendant. Itu saya tidak setuju, Puan. Okey, kenapa? Kenapa kalau Nanti Puan percaya sama dia bulat-bulat, Puan akan berpihak pada dia. Okey, tuan gini. Kalau kita tidak meletakkan trust ataupun kepercayaan kepada mahkamah, kepada siapa lagi untuk diletakkan trust dan kepercayaan tersebut? Okey. So, Dia saja mau menutupnya. Dia senang menolong perempuan-perempuan. Mau mabuk-mabuk. Sudah. okey puan, begini, saya faham. So, maksudnya di sini puan setuju kalau kita buat caucus ataupun kita buat secara bersama begini. Tujuan kita untuk penyelesaian secara baik dengan segera. Tak mahu. Okey. Buat tuan? Kita mau cepat. Tadi puan cakap Kesian anak-anak. Okey. Jadi puan macam mana? Puan suggest macam mana? Apa puan punya cadangan? Kalau dia nak jaga, nak asing-asing, baik dia jaga semua aja puan. Okey, so Dia jaga berdua-dua. So, Tidak mahu dipisah-pisahkan mereka. okey,
Okey, baik puan. Okey, tenang, relax. Maksudnya hak jagaan anak kekal itu dua orang puan sanggup bagi kepada pihak defendant? Ya, bagilah semua ni puan. Biar dia jaga, dia nak sangat jaga. Mau menjaganya semua. Jangan dibiar seperti saya itu aja. So kalau tuan macam mana? Tuan setuju hak jagaan anak tu diberikan kepada tuan? Beginilah puan. Saya sebenarnya tidak bersetuju kalau dia yang menjaga. Sebab bukan dia yang jaga, sebetulnya mama dia yang jaga itu budak-budak puan. Kalau mama dia yang jaga, itu saya akun. Saya boleh setuju, saya boleh terima. Okey. So macam mana puan? Okey, sebelum itu saya tanya dulu. Puan selepas bercerai apa pekerjaan puan? Saya bekerja kampung, mencuci, membantu untuk menyara lah. So maksudnya selepas perceraian pun bekerja lah. Ya. So dalam tempoh pekerjaan tu anak-anak siapa yang urus persekolahan? Ibu saya puan. Ibu. Jadi betul lah ibu yang Betul urus. puan. Jadi kalau begitu cadangan daripada pihak defendant untuk hak jagaan anak tu diserahkan pada puan macam mana? Diserahkan pada ibu puan macam mana? Ya, saya setuju. Sebab saya memang menjaga, memang duduk dengan ibu bapa, memang ibu saya. Dan kami duduk memang satu rumah, dua tingkat. Dan di sebelah atas ibu saya dan adik-adik saya. Okey, so kalau begitu, bila kita sebut pasal hak jagaan dan kita setuju bagi dengan ibu, macam mana pula dengan di sini sebab ada puan sentuh pasal nafkah anak? Sebabnya saya ibunya. So nafkah anak tu puan mau pihak defendant tanggung? Ya, sebab dia bapaknya. Baik. So maksudnya tuan, selepas perceraian, nafkah anak ni siapa yang bayar? Untuk nafkah budak-budak ni puan, memang tanggungjawab saya. Saya sebagai bapa, saya sayang anak-anak saya semua. Saya dengan mama dia, saya tidak jadi masalah. Kalau dengan sama dia aja, saya tidak boleh. Kalau sayang, tidak ada lah nak main perempuan. Mabuk-mabuk itu. Sudahlah. Okey puan. Jadi maksudnya tuan sanggup untuk hak jagaan anak itu diberi kepada ibu dan kemudian nafkah itu diberikan oleh tuan lah. Okey. Tuan Betul, sanggup. Okey, berapa yang tuan sanggup untuk dua orang anak tu? Saya mengikut kemampuan semasa saya lah puan. Yang itu soal nafkah mungkin saya akan bagi mengikut kemampuan semasa dan saya akan berbincanglah sama dengan saya punya mama mertua. Saya tidak ada masalah. Saya boleh cuba usahakan. Okey, so kalau begitu kita boleh dapatkan satu persetujuan di antara plaintiff dan defendant pada hari ini bahawasanya hak jagaan itu diserahkan kepada ibu kepada pihak plaintiff lah. So kalau begitu, setuju ataupun tidak, kalau kita panggil ibu untuk menyatakan persetujuan sama ada beliau sanggup ataupun tidak untuk menjaga cucu-cucu. Okey puan, ibu kepada puan pihak plaintiff. Ya, betul. Okay, sebelum tu boleh saya tengok IC puan dulu untuk sahkan. Puan Jumati ya. Okey puan, sebelum tu saya bagi tahu tujuan lah kenapa kami panggil puan masuk sesi ini. Okey, ini sesi adalah perbincangan di antara plaintiff dan defendant sebab saya dimaklumkan anak puan dalam kes ini telah menuntut hak jagaan anak. Anak dua orang, cucu kita 7 tahun sama 6 tahun, seorang lelaki dan seorang perempuan. So dalam kes ini kami telah mencapai persetujuan melalui perbincangan suluh ini di luar mahkamah untuk penyelesaian tuntutan hak jagaan anak ini di mana kedua-dua pihak bersetuju hak jagaan anak itu diserahkan kepada puan. Kerana saya dimaklumkan pihak plaintiff ini bekerja. Jadi tujuan dia punya fokus itu sukarlah untuk menjaga cucu-cucu dia lah semasa dia bekerja. Jadi dalam masa yang sama pihak defendant pun bersetuju untuk puan dilantik menjadi menjadi penjaga bagi anak-anak inilah sementara anak ini dewasa dan dalam masa yang sama dia bersetuju untuk nafkah anak itu diberikan kepada cucu-cucu kita tu dengan kemampuan. Nak bagi berapa jana? Saya bagi ikut kemampuan saya lah mak. Dalam untuk dua orang anak tu 600 lah satu bulan saya bagi. Jadi puan saya jaga semua, jaga sampai malam ke macam mana ni? Okey. Hak jagaan macam mana ni? Okey, begini puan. Sebab sekolah memerlukan rekod penjaga bila pasangan bercerai. Jadi disebabkan itu puan hanya menjaga dalam tempoh ibunya bekerja saja. Tapi selepas daripada itu ibu akan mengambil alih untuk menjadi penjaga bagi anak-anak tersebut. Sebab dalam undang-undang mahkamah itu tidak melihat kepada siapa penjaga tapi siapa yang boleh menjaga keperluan, kebajikan, pendidikan, kesihatan dan anak itu sendiri segi kesihatan dia. Dan juga kebajikan anak itu sendiri. Itu sebenarnya fokus kita pada hari ini lah. Yang penting pendidikan anak-anak itu terjaga apabila pasangan telah bercerai lah. Jadi kau setuju begitu? Malam bersama apa? Saya mama saya tidak jadi masalah mak. Dengan mama saya setuju je. Saya semua ada masalah sama dia aja.
Jadi apa-apa pun saya ingat kita akan bincang sama saya akan bincang sama Mama untuk kita atur bagaimana untuk urusan perjalanan budak-budak. Okey, baik. So kalau Saya begitu, juga setuju Puan. Tak ada masalah. Boleh juga WhatsApp saya. okey. So kalau begitu, saya minta izin pada tuan-puan dan puan untuk saya sediakan draft perjanjian terlebih dahulu dan kemudian kita akan buat endorsement selepas perjanjian itu ditandatangani. Tuan-puan setuju? Saya setuju, Pak. Saya Kalau setuju begitu, juga. mereka setuju, saya setuju saja. Cucu-cucu anak mereka, anak saya juga. Okey. So kalau begitu saya sediakan dulu perjanjian dia dan kemudian nanti pihak-pihak akan tanda tangan dan kita buat endorsement dari Pak Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Mahkamah Tinggi Syariah Kota Kinabalu, nombor kes 2301H0112310009, plaintif Jainah binti Jainal dan Jumatiah binti Jamani, defendant Jonathan Stephen bin Abdullah. Okey, saya telah meneliti permohonan interlokutori yang dibuat oleh pihak plaintif untuk memasukkan ibu sebagai plaintif dan saya membenarkan permohonan tersebut. Okey, seterusnya untuk kes hak jagaan anak. Sebelum tu saya nak dapatkan persetujuan pihak-pihak. Pihak plaintif, adakah kamu dah baca perjanjian persetujuan? Sudah ya Arif? Ibu plaintif, Jumatun, Sudah ya Arif? pihak defendant. Sudah ya, Arif? Okey, semua faham dan tiada paksaan dengan perjanjian tersebut. Ya. Tiada. Okey. Jadi mahkamah rekodkan bahawa perjanjian persetujuan suluh dijadikan sebagai perintah mahkamah. Dengan itu saya baca keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Mahkamah putuskan bahawa hak jagaan dua orang anak berusia 7 dan 6 tahun diserahkan kepada ibu plaintif Puan Jumatiah binti Jamani, nombor kad pengenalan 670504 125516, manakala pihak plaintif dan defender mendapat hak syar'i sebagai ibu bapa kandung anak-anak tersebut. Kedua, mahkamah perintahkan pihak defender membayar nafkah anak sebanyak RM600 untuk kedua-dua orang anak tersebut. Perintah ini berkuat kuasa serta-merta mulai tarikh hari ini. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran dalam rancangan Muhakad Suluh. Sebentar tadi anda telah saksikan simulasi majlis suluh yang berlangsung di Mahkamah Syariah bagi kes tuntutan hak jagaan anak dan juga tuntutan nafkah anak. Dan seperti biasa, di hujung rancangan saya tidak berkeseorangan kerana pada episod kali ini bersama saya ialah Puan Nur Syafiah binti Sulaiman yang merupakan Pegawai Suluh Kanan dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kita bagi episod kali ini. Baiklah Puan, saya ingin ajukan satu soalan kepada Puan. Pada pandangan Puan, apakah kelebihan penyelesaian kes tuntutan hak jagaan anak dan juga nafkah anak yang dibuat menerusi majlis suluh di Mahkamah Syariah? Silakan. Terima kasih Puan Anis. Kelebihan kita menyelesaikan kes suluh hak jagaan anak dan nafkah anak melalui platform suluh yang disediakan di Mahkamah Syariah adalah sangat-sangat baik. Dia merupakan satu platform yang kita boleh berbincang, pihak-pihak boleh berbincang secara saksama, lebih telus, lagi menjaga kerasaan. Dalam masa yang sama, anak-anak lebih terjaga dari segi psikologi, kesan daripada perceraian ibu bapa. Mereka tidak perlu memilih di antara ibu dan bapa untuk menjadi hak penjaga mereka. Walau apa sekalipun, platform suluh adalah platform yang sangat-sangat terbaik untuk digunakan oleh pihak-pihak bagi menyelesaikan kes di luar mahkamah. Baiklah, terima kasih Puan atas kupasan yang diberikan sebentar itu tadi. Jadi kita dapat simpulkan bahawa penyelesaian kes tuntutan hak jagaan anak dan juga nafkah anak secara suluh ini adalah merupakan platform yang terbaik bagi pihak-pihak yang bertikai. Terima kasih sekali lagi Puan.
Baiklah penonton, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan Muhakat Suluh bagi episod ke-6 ini, sudah hampir melabuhkan tirainya. Jutaan terima kasih diucapkan kepada para penonton yang setia bersama kita dari awal hingga ke hujung rancangan. Dan jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Sehingga berjumpa lagi, saya Anis Nadirah Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suluh, solusi pendamaian. Syariah, asas keadilan.